Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang kepada episod baru Proton Talks Podcast, ya, di mana kita akan berbincang tentang happenings dan news di automotive industry, terutamanya dengan Proton. Nama saya Faisal Shah dan saya adalah pengacara ataupun host untuk Proton Talks Podcast. Kita ada episod baru. Kita akan cuba tiap-tiap minggu, kadang-kadang tu susah sikit sebab tak ada masa, kesuntukan masa kan. Tapi kita akan cubalah upload episod baru tiap-tiap minggu dan anda boleh mencari kita exclusively di Proton Cars punya FB page dan juga Proton Cars YouTube channel. Okey, untuk episod kita pada hari ini, kita ada tetamu yang agak istimewa dan dia berada di bahagian kanan saya. Saya bagi nama dia dulu. Nama dia adalah Encik Haizam Ghazali. Apa khabar Encik Haizam? Terima kasih kerana join kita hari ini. Alhamdulillah. Kau baik ya? Baik. Puasa tak? Kita bulan puasa lagi ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Nak beraya lagi tapi belum terus lagi ya? Okey, baguslah. Jadi Encik Haizam, saya tahu Encik Haizam ni kan di Proton ni dah pakai banyak topi sebenarnya. Dah lama, orang lama Proton. Dah ada banyak role jugalah. Tapi untuk benefit penonton kita kan, apa kata Encik Haizam memperkenalkan diri dan apakah role Encik Haizam di Proton sekarang? Okey. Terima kasihlah Cik Fazal jemput saya pada kali ini. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Haizam bin Ghazali. Sebenarnya saya ni dah lama kat Proton. Lama ya? Okey. Dah hampir 35 tahun. Astaghfirullah. Okay. Lama benar. Kalau ikut mula tu tahun 90 lah. Okey. Dan melalui 35 tahun ni banyaklah. Saya bermula daripada production engineering selama 8 tahun. Kemudian saya pergi ke regional business department. Seterusnya saya pergi kepada R&D untuk mengendalikan projek. Dan saya juga ada spend time sikit dekat corporate strategy. Satu ketika dulu. Dan sekarang ni sejak kolaborasi Proton dan Geely, saya memegang jawatan sebagai Vehicle Program Executive. Bermula pada X70, lepas tu pada X50. Sehinggalah sekarang. Pada masa sama juga, biasalah kan, bila dah kerja tu banyak lagi jawatan dia bagi kan. Betul. Kan? Yang latest ni saya sebagai Ketua Jabatan R&D. Dan juga masih lagi sebagai VPE X50. Jadi X50 tu masih katakan anak Encik Haizam lah. Masih lagi. Masih lagi. Alright. Tapi X50 tu kita cerita lain kali. Hari ni kita tak nak cakap tentang Proton X50. Kita nak cakap tentang pos Encik Haizam yang baru tu sebagai Ketua R&D untuk Proton. Ya, sebagai Research and Development Head untuk Proton. Jadi Encik Haizam, topik ni kan kadang-kadang dia macam topik yang agak menarik dan ramai netizen di luar sana dia ada pandangan sendirilah tentang R&D yang dilakukan oleh Proton. Maklumlah Proton ni kita dah 42 tahun dah ditubuhkan sebagai syarikat otomotif dan kita ada sejarah yang panjang tentang kereta yang kita buat dengan partnership dan yang kereta yang kita telah buat secara sendiri juga. Okey. Jadi soalan pertama saya kan untuk Encik Haizam, sebagai syarikat otomotif pertama Malaysia, Proton telah menerajui banyak usaha R&D dalam industri otomotif. We were the leader lah, the pioneer. Boleh tak Encik Haizam highlightkan beberapa area di mana Proton telah mencapai standing first in Malaysia? We were first in Malaysia to do this. For instance, kalau tak payah compare dengan foreign brand, tapi kita the first one to do this. Jadi misalnya, saya beri example lah ya. Kita first to develop certain component ke, atau first to develop a certain product ke. So maybe we start there we use that as a starting base lah bila nak cakap tentang R&D dengan Proton. Okey. Proton tu sendiri ialah sebuah syarikat otomotif pertama, nasional pertama. Itu nombor kan. Jadi sejarah Proton yang panjang ni bila kita bermula daripada kolaborasi pada Musa idea yang ditubuhkan, yang dijanakan oleh mantan
Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, masa tu kita collaborate dengan Mitsubishi. Okey. Sebab kita merupakan sebuah syarikat otomotif pertama. Sekali orang kata generally kita ni tak ada kemahiran pengetahuan pembuatan kereta yang begitu ekstensif. Jadi apa yang kita buat, kita hantar pekerja-pekerja ke Jepun pada masa tu, sehinggalah kita berkembang. Dari segi R&D kita mula bergerak maju atau kita mengembangkan lagi sayap R&D tu bermula pada tahun 93. Selepas tu kalau tak ingat saya, kita mula dengan Wira. Dan kita pun tengok apakah aspek-aspek aktiviti R&D yang kita boleh bawa. Jadi saya pernah melalui banyak zaman yang kita dengan Mitsubishi, dan kita pernah buat juga dengan Citroen. Sehinggalah Proton, dalam sekitar tahun 95-96 tu, kita decide untuk buat kita punya kenderaan sendiri. Mengenai yang mana kita menggunakan kita punya engineer kita sendiri. Kita kata 100% lah. Yang tu kita start dengan projek Wajah. Wajah merupakan satu model yang mana kita memang buat di Malaysia 100%. Dan juga kita dapat bantuan daripada yang kita panggil ESP lah, External Service Provider, konsultan yang terlibat, dan juga masa tu sedikit bantuan technical, technical support daripada Mitsubishi. Walaupun yang saya boleh katakan itu adalah model pertama yang mana dibuat oleh, yang dibangunkan oleh jurujurus tempatan di R&D Proton. Masuklah di manufacturing dan sebagainya. Itu satu. Keduanya juga dalam sekitar tahun yang sama juga tu, kita juga membangunkan enjin pertama. Kalau tuan-tuan dan semua tahu, enjin Kempro. Kempro tu ialah di mana enjin yang kita develop. Masa tu kita ada hak milik atas Lotus. Jadi kita menghantar lebih pada 50 orang engineer kita ke Lotus, dan kita work dengan Lotus untuk developkan enjin Kempro, sehinggalah enjin tu diguna pakai oleh kenderaan kita yang pertama, iaitu Gen 2 pada tahun 2004. Dan seterusnya banyak lagi sebenarnya kalau tengok dari teknologi R&D ni, yang mana kita fokus satu ialah pada keselamatan. Jadi salah satu teknologi yang kita guna pakai sekarang ni adalah HPF. Hot press forming. Hot press forming. Hot press forming ni komponen-komponen yang kita hasilkan, body part tu, dia akan beri kekuatan. Kalau bagi contoh untuk menguatkan lagi kekuatan kereta tu, dari segi impact dan sebagainya, yang kita panggil body strength. So di situlah kita menggunakan teknologi hot press forming, yang mana satu, dia boleh meningkatkan lagi kekuatan komponen. Keduanya, kita boleh mengurangkan bilangan komponen daripada satu komponen. Di mana situ kita dapat mengurangkan kos. So teknologi ni kita guna pakai sekitar tahun, tak silap saya, dalam tahun 2000. Dan sehingga sekarang pun kita masih lagi pakai hot press forming. Dan bila Proton berkolaborasi dengan Geely pada 2017, jadi di situ kita tengok apakah model, apakah yang kita boleh lakukan untuk terus memperkenalkan model dalam Proton. Jadi dengan adanya X70, kita mula dengan X70 pada 2018. Di situ ada lagi benda baru kita buat. Kalau tuan-tuan pernah tahu, bila kita keluarkan X70 tu, kita ada voice recognition. Betul. Atau orang kata the talking car. First talking car. So that's the first talking car yang kita boleh buat tu. Dan seterusnya, kita juga, itu dari segi ISU lah. Dan kita perkenalkan ADAS. Advanced Driver System kan. Jadi benda tu kita kembangkan juga pada X50. Dan tu, hingga kini kita tahu macam X50 dan X70 pun dah ada ADAS level 2. Yang mana ada setengah-setengah feature tu
yang dapat membantu driver untuk memandu kenderaan mereka dengan lebih baik. Betul. Okey. Menarik. Jadi ketara jugalah ya, daripada kita dengar cerita Encik Azam ni, Proton ni dah lama sebenarnya kita menceburi diri dalam R&D dan ada ramai jurutera yang telah mendapat experience dengan Proton. Jadi kalau kita nak katakan ada ramai jurutera yang bekerja di Malaysia ni banyak telah menimba ilmu dan mendapat ilmu tu di Proton semasa bekerja di sini. Adakah statement seperti itu tepat? Sebab kita pun kadang-kadang kita tengok kan, bila kita buat presentation, adalah dikata nombor-nombor yang ada berapa puluh ribu engineer lah yang telah bekerja di Proton selama 42 tahun kan. So agaknya tepat tak kalau kita nak kata ada ramai orang Malaysia yang bekerja di industri otomotif sekarang yang telah menimba ilmu di Proton, telah belajar di macam University of Proton boleh dikatakan. Kalau ikut tujuan asal Proton, salah satunya adalah untuk menajui sektor otomotif. Industri otomotif di Malaysia. Kita tengok bukan saja dari Proton tu sendiri, tapi kita tengok dari ekosistem dia. Di sini saya boleh katakan tepat. Kenapa? Tadi saya cerita, bila Proton mula-mula ditubuhkan, apa yang kita buat? Kita menghantar engineer kita menghantar technician kita ke Jepun. Ramai kita hantar. Lebih daripada 200 orang masuk pada situ. Mungkin 300 macam tu. Di situ apa yang kita buat? Di samping kita belajar dengan budaya kerja, proses, sistem semua, dan juga di situ kita nampak indirectly technology transfer. Knowledge transfer teknologi yang mana kumpulan yang pertama ni kita boleh panggil sebagai pioneer lah. Jadi bila mereka balik sini, mereka pun mengamalkan apa yang dipelajari di Jepun atau di sana dulu. Dan bukan saja mereka ni well trained, tapi bila ada staff-staff baru yang masuk, pekerja-pekerja baru masuk, mereka ni pula jadi trainer. Kan? Dan pada masa yang sama juga, engineer-engineer kita ni pun, biasalah kan, bila buat projek, mereka dapat skill, dapat knowledge, teknologi dan sebagainya. Sehingga satu masa tu, mereka ada peluang. Sama ada di dalam Proton, ataupun mereka ada peluang di luar. Jadi kita di situ nampak, di sinilah perkembangan. Perkembangan yang kita tengok, kalau ikutnya memanglah agak sedih kan bila rakan-rakan kita pergi tempat lain. Tapi dari segi otomotif di Malaysia ni, sebenarnya Malaysia ni negara yang kecil. Dan otomotif di Malaysia ni pun di industri dia bersekitar di situ saja kan. Jadi kita tahu Proton, ekosistem dia termasuklah supplier dan sebagainya. Jadi alih-alih kalau biasa kita cakap orang yang sama juga. Nampak muka kan? sama. Muka sama kan? Muka yang sama. Jadi di situ kita tengok dari segi kalangan Proton sebagai industry player dan juga kita punya supplier dan juga consultant. Dari segi technical consultant, technology provider, orang yang sama juga. Dan ada juga bila ada syarikat lain yang ditubuhkan di sini kan, mereka pun ada pergi ke sana dan saya rasa dan saya percaya mereka akan mengembangkan juga dari segi pengetahuan mereka, skill mereka. Yang penting sini kita tengok kan, Proton ni ialah kalau ikut saya panggil biasalah training ground. Training ground yang mana bila kita hasilkan atau kita develop kita punya engineer ni ataupun teknisinya, mereka dapat pergi ke tempat lain dan mereka mengembangkan lagi. Saya kata situ sumbangan yang besar lah. Bukan itu saja dari segi ni, kita juga ada rakan-rakan kita yang bekerja dengan agensi kerajaan bagai otomotif kan. Kita ada juga rakan-rakan kita yang pergi ke universiti dan kolej menjadi tenaga pengajar sana, yang mana mereka mendidik anak-anak apa ni watan kita dan pergi otomotif dan sebagainya. Jadi
ini adalah satu pengembangan yang sihat lah. Bukan saja dari segi proton. Kita banggalah sebab daripada mana ni? Daripada proton. Dia buat mana kan? Jadi dia dapat mengembangkan lagi, dia dapat membangunkan lagi. Okay? Bukan saja otomotif, tapi dalam bidang-bidang lain jugalah. Okay? Untuk pengatuan, Faizal lah. Sekarang ni pun, kita masih continue tau. Masih continue? Kita continue. Kan? Kita continue. Sekarang ni kita campur. Kita pergi kepada pusat latihan contoh macam baru ni tahun sudah aku tak silap kan. Di Melaka, EdTech tu. Sekarang jadi Proton Institute. Okay? Yang mana situ kita melatihkan sama-sama untuk melatihkan dari segi technician dan sebagainya, dari segi services dan juga supplier. Kan? Okay. Dan juga sekarang pun di Proton kita mengalu-alukan dan kita pun ada pelajar-pelajar universiti yang buat internship. Okay? Dan ada juga yang dan tempoh yang dekat lah macam 6 bulan hingga 3 bulan hingga 6 bulan. Dan ada juga satu lagi program kita panggil work-based learning. Yang ni kita kenal pasti dan kita bekerjasama dengan universiti-universiti tertentu. Program work-based learning ni kita terima mereka bekerja di Proton dan kita treat mereka ni sebagai pekerja Proton. Jadi bila habis tempoh kata setahun tu, dia tu kira macam engineer lah kan. Dia ada peluang untuk bekerja dengan Proton di masa akan datang. Jadi kita memberi mereka pengalaman lah. Ya. So dia lebih praktikal lah. Okey. Bagus. Encik Aizam sebenarnya dah 35 tahun kan kat Proton. Encik Aizam ada ke pergi training di Jepun dulu? Alhamdulillah saya kerja kat Proton ni banyak peluang saya travel overseas ya. Tapi yang paling lama saya ingat macam Cik Faizal cakap lah kan, saya pernah pergi ke Jepun selama setahun. Ada program on-job training. Di mana pada tu tahun 92. Saya dan seorang relakan lah. Dan juga kita pergi ke Jepun, kita buat on-job training selama setahun. Bukan itu saja antara Proton dengan Mitsubishi. Tapi dalam grup Mitsubishi tu saya ingat lagi kita ada rakan daripada Australia. Kita ada rakan daripada Indonesia. Kita ada rakan daripada Taiwan. Kita ada rakan pada Filipina. Kan? Jadi bila kita ni berkumpul dengan mereka ni, di situ banyaklah yang kita belajar. Banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman. Kita mula mengenal budaya mereka. Betul. Kan? Kita mula tahu industri di tempat mereka pada ketika tu kan. Dan juga bidang-bidang yang mereka pelopori kan. Jadi sedikit sebanyak benda tu membantu lah. Okey. Membantu lah. Alright. Dari secara indirect dan direct jugalah. Okey. Jadi Cik Aizam ni baru telah memberi gambaran yang agak mesra lah tentang Proton punya R&D efforts. Tetapi sejak kebelakangan ni kan, ada juga tuduhan yang ditujui ke Proton tentang pengurangan usaha R&D kami. Sebab Encik Aizam sendiri pun telah beritahu, Proton Wajar 2 is our first Malaysian-made car, designed by Malaysian engineers, produced by Malaysians. Of course, kita pun ada technical assistance lah, especially when it comes to things macam powertrain, gearbox, engine, semua. Tapi that was a Malaysian-made car which memang kita patut bangga lah. We should be proud of it. Jadi ramailah orang luar tu dia kata dulu Proton develop produk sendiri, tapi sekarang ni kita buat usaha pasang siap ataupun assembly sahaja. Jadi saya nak tanyalah Encik Aizam, saya kena tanyalah ya. Pertama sekali, mampu ke Proton? Mampu tak kita develop model seperti X-Series? Macam katalah S70 ataupun X70 ataupun baby Encik Aizam sendiri X50. Kan sebab kita guna engine 1.5 TGDI, kita guna gearbox 7 DCT. Jadi mampukah kita nak develop tu sendiri tanpa bantuan daripada Geely? Dan kalau kita nak buat sendiri pun, berapakah anggaran masa dan kos yang mungkin diperlukan untuk buat usaha sendiri tu? Saya kira berbalik pada soalan ni dalam pasaran otomotif global adalah satu perkara yang lumrah
untuk mana-mana syarikat OEM kenderaan untuk membentuk satu kita panggil sebagai strategic partnership. Okey. Faham. Ini dia punya overarching. Okey. Jadi Proton pun kita tak terlepas peluang. Sebab apa? Kalau kita macam saya katakan dulu wajar kita buat. Kita bergerak sendiri. Kita nak tunjuk kita bahawa rakyat Malaysia boleh buat. Okay? Dan memang kita boleh. Ini satu fakta yang kita dah buktikan. Berbeza dengan kehendak pasaran dan suasana yang sekarang ni, kita tak boleh stand alone. Okay? Kita kena bergabung. Kenapa kita kena bergabung? Pertamanya ialah dari segi kos. Yeah. Okay? Kalau kita nak bergerak sendiri, kos dia terlalu tinggi. Okay? Kalau orang tanya berapa anggaran dia, saya katakan untuk kita develop satu model lah, mengambil lebih kurang, boleh saya cakap 700 juta hingga ke 1 bilion. Okey. Okay. Itu kalau nak buat top hat. Kalau buat platform tu lain cerita. Betul. Kan? Platform tu yang intipati dia tu platform. Okay. Platform ni satu pelantar kenderaan yang ada engine, yang ada chassis, okay, yang ada floor dia dan ada electrical system. So benda yang paling mahal. Okay. Proton bukanlah satu syarikat yang besar seperti OEM lain yang boleh invest berbilion-bilion. Jadi salah satu approach Proton ialah macam mana kita boleh berusaha, kita kata ada usaha sama dengan mana-mana syarikat. So dalam konteks ni kita bekerjasama dengan Geely. Jadi kita develop. Okay, macam cakap tadi kan. Betul, Proton boleh develop kita punya model sendiri. Tapi dalam suasana kat sekarang ni, apakah peluang-peluang yang mana kita boleh leverage kan dengan partner kita? Pertama, untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan ataupun membangunkan produk yang cepat. Okay. Contoh cepat. Contoh macam X70, X50 kan. Platform dah ada, top hat dah ada. Bezanya apa yang kita buat, kita bukan setakat orang kata pasang. Sebenarnya kita ada buat development. Okay. R&D development. Kenapa? Contoh, model tu memang ada di China, tetapi left hand drive. So apa yang kita buat, kita hantar engineer kita bekerja dengan mereka, kita develop the right hand drive version. Kan? Yang ada feature-feature dan ada komponen-komponen yang eksklusif untuk right hand drive market sesuai dengan market kita. Yang tu yang paling penting yang saya kena cakapkan. Okay. Bukan setakat orang kata rebash. Okay? Nampak macam rebash, tapi sebenarnya banyak kerja-kerja R&D, banyak kerja engineering yang kita buat. Seperti mana kita develop model baru. Okay? Daripada design, daripada prototype, sampai ke testing, validation, sehinggalah kereta itu dikeluarkan di kilang kita. Okey. Yang tu. Di luar sana, mereka tak tahu sebenarnya yang banyak model Geely yang ICE lah terutamanya sekali, mereka develop untuk left hand drive market sahaja. Dan seperti Encik Aizam telah beritahu tadi, X70, X50 juga dengan S70, S90. Responsibility lah untuk lead development right hand drive tu, itu jatuh di bahu Proton ya, untuk kita buat right hand drive version. Kalau dari segi right hand drive tu, setiap kali bila kita collaborate dengan Geely untuk mana-mana pembangunan model terkini, memang kita dah establish dari segi orang kata apa ni, job scope. Okey, apa yang Proton kena buat, apa yang Geely kena buat. Jadi pada Proton kita lebih fokus pada yang saya cakap ni lah, eksklusif komponen untuk develop benda tu. Dan juga design, development, dan juga kita buat testing. Testing ni maknanya kalau yang biasa tengok tu kadang-kadang ada nampak kita camouflage kan. Betul, banyak kita camouflage. Yang tu yang misalnya nampak. Tapi kalau kita kat sini kita ada buat lab ujian makmal. Okay? Ujian makmal untuk kita validatekan design-design yang kita buat tu. Jadi situ kita buat job sharing dia. Okay? Takat ni yang kita tengok,
kita pun ada approach yang kita katakan. Contoh macam Persona, Iris dan Saga. Itu model yang kita panggil homegrown lah. Betul. Okey. Dan insyaAllah di masa seperti yang kita buat, benda-benda ni atau model-model ni kita akan buat pembaharuan daripada masa ke masa. Sama ada kita buat minor change, kita akan buat full model change, what not. Okay. Jadi benda ni kita dah kata, yang ni akan terajui oleh Proton. Especially yang homegrown model lah, yang saya cakap tadi kan. Dan kita tahu sejak 2017 bila kita collaborate dengan Geely tu, model-model yang telah sedia ada di Geely, X70, X50, X90 dan sebagainya, dia punya IPR tu adalah kepunyaan Geely. Ya. Cumanya dia benarkan kita untuk develop ride and drive. Okey. Jadi dari segi asasnya tu masih lagi kepunyaan Geely, dan cuma yang saya cakap lah, apakah benda yang eksklusif tu kita akan buat di sini. Okey. Kan? Sebab IPR tu ada kat dia dan dia lagi advance, terutamanya dari segi platform tu sendiri, dari segi high tech, features yang ada kat situ, advance features itu, yang mana kita tengok agak ke depan. Okey. Jadi di sinilah kita akan guna pakai benda ni. Macam saya cakap tadi, apa yang ada sana, kalau kita buat sini, kita localkan sini, kos dia akan lagi murah. Lebih besar kan? Dan masa yang kita tu lagi singkat. Betul. Jadi bila masa singkat, kos murah, itulah satu peluang pada Proton untuk mengeluarkan atau introduce model tu dengan keadaan segera. Okey. Jadi ia memberi kita ability lah untuk melancarkan model-model dengan teknologi baru, tapi dengan masa dia, timeline dia lebih singkat lah, jauh lebih singkat ya. Okey. Dan saya nak touch on lagi satu aspek daripada segi platform sharing yang kita buat dengan Geely ni kan. Kita juga ada kelonggaran untuk mengadaptasikan platform tu mengikuti keperluan sendiri, keperluan Proton. Jadi mungkin sebagai contoh lah kan, Proton X90, saya tahu dia punya suspension di belakang, kita menggunakan multi-link yang itu adalah agak unik untuk Proton. Yang Geely base model tidak ada, dan kita ada. Dan juga untuk Proton S70, kita menggunakan engine 1.5 turbo, tapi manakala model Geely pula, iaitu Geely M Grand, dia tidak mempunyai turbo, dan kalau tak silap dia pun tak ada 7CT kot. Dia tak silap saya lah, 80 ya, dia guna 80, kita guna DCT gearbox. Jadi kita juga mempunyai kelonggaran untuk adaptasikan produk-produk tu untuk keperluan customer kita ya. Ya. Okey. Jadi Geely memberi kita kelonggaran itulah. Tapi bila nak buat decision tu kan, siapa yang mengambil keputusan tu sebenarnya? Cik Haizam ke, atau kita pergi kepada komiti meeting ke? How do we make the decision? Sebab itu akan menelan kos jugalah kan. Ini proses kita lah. Apa pun asas dia, fundamental dia macam inilah. Mana-mana syarikat yang bangun dan keluarkan kereta, hasilkan kereta, sebenarnya untuk customer. Betul. Kan? Ya. Customer. Jadi dalam konteks kita di Malaysia ni, kita melihat pada siapa customer kita. Okay. Dan apakah ciri-ciri yang customer suka, yang customer nak. Di samping itu juga, kita melihat balik pada regulation ataupun polisi-polisi daripada pihak kerajaan. Okay. Malaysia ataupun mana-mana negara kan. Biasanya dari saya di R&D kita akan tengok dua aspek ni lah. The government regulations, yang melibatkan fuel consumption, emission dan sebagainya. Dan dari segi market requirement tu, ini pada customer. Okey. Jadi macam dalam contoh dua model yang Cik Faizal cakap tadi tu memang betul. Kita buat survey, kita ada buat market insight, dan kita tahu apa yang customer kita nak, dan kita cuba membuat sesuatu yang sesuai, yang memenuhi kehendak customer kita lah, pelanggan kita, terutamanya di Malaysia, dan juga di negara-negara yang sesuai dengan kita, more or less lah. Yang apa kita kata sebagai satu dari segi development memang kita buat tu. Keduanya dari segi testing, saya cakap kan, kita panggil sebagai tropicalization.
Testing. Untuk cuaca kita. Untuk cuaca kita dan semuanya. Sebab pengalaman kita dah 7 tahun bekerja dengan berkolaborasi dengan Geely ni, kita dah mula memahami apa yang Geely ada, walaupun dia lagi advance, tapi dia lebih pada market dia di sana. Yang mana kita dapati ada setengah-setengah tu tak sesuai dengan kita. Betul. Jadi yang ni merupakan satu lesson learn pada kita. Dan untuk tu, daripada mana-mana model baru yang kita buat, kita akan cuba untuk sebaik mungkin buat exclusively untuk orang kita. Maknanya market kita lah. Proses ni memang betul. Pertamanya, kita akan bincang dengan Geely, proposal kita, dan seterusnya dari segi dalaman pun kita ada prosedur. Bila kita nak propose produk ni, kena pergi pada management approval, komiti dan sebagainya, dan up to the board sehinggalah projek tu approve, dan selepas projek approve kita laksanakan terus. Daripada masa ke masa pun kita masih lagi buat some market survey, apa yang kita pergi klinik untuk dapat feedback pada customer. Bukan setakat dari technical, termasuk juga dengan styling. Styling juga. Styling juga. Faham. Itu. Alright. So itu memanglah satu proses yang tedious lah kat kita kat sini. Alright, terima kasih Encik Aizam untuk jawapan tu. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kami sedang berbincang dengan Encik Haizam Ghazali. Dia ketua bahagian R&D di Proton ini. Anda sedang menonton Proton Talks Podcast. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dengarlah pesanan penaja. Hello and welcome to the Proton Talks podcast, available exclusively on the Proton Cars YouTube channel. Before we go on with the show, come on, give us a like, press that subscribe button, as well as the notification bell so that you don't miss out on any of our great content. New episodes will be uploaded every Friday at 12 p.m. So don't forget to tune in where you can get the latest news, views, as well as interviews from people in the automotive industry, as well as Proton's management. Find out about our models and find out about what's going on out there in the automotive world. So don't forget, keep it locked on to the Proton Talks podcast, available on the Proton Cars YouTube channel. Okay, back to the show. 3, 2, 1, action. Selamat kembali kepada Proton Talks Podcast, di mana kita berbincang tentang isu-isu otomotif, terutamanya news lah tentang Proton. Nama saya Faisal Shah dan pada hari ini tetamu saya adalah Encik Haizam Ghazali, ketua bahagian untuk Proton R&D. Jadi Encik Haizam, tadi kita telah berbincang lah sedikit sebanyak tentang Proton punya sejarah dalam R&D ni. Encik Haizam pun dah beritahu kita tentang all the models that we have done, kolaborasi yang kita telah buat juga, dan sedikit sebanyak tentang apakah kerja yang dilakukan bersama rakan kongsi kita pada hari ini, iaitu Geely. Jadi saya nak tanya Encik Haizam satu soalan tentang R&D Center. Pada tahun lepas, kalau saya tak silap, pada bulan April 2024, Proton telah membuka pejabat R&D di Hangzhou di China, tak silap dan ini saya rasa Proton punya pertama sekali pejabat R&D di luar negara. Jadi mungkin Encik Aizam boleh memberitahu penonton apakah pemikiran di sebalik keputusan ini, kita nak buka R&D di China, kenapa, dan selepas setahun ni kan, bagaimanakah ia telah membantu Proton dari segi kerja R&D dan model development kita. Okey, Proton R&D Center China, dia terletak di Hangzhou Bay lah. Okey, berhampiran dengan Geely Research Institute. Okey. Memang kawasan tu kawasan otomotif lah. Okey, majoriti bangunan-bangunan tu kepunyaan Geely lah. Okey.
setahun sudah bila kita tubuhkan Proton R&D Center China ni, tujuan kita sebenarnya ialah macam mana kita ni nak apa kita kata ni, nak meningkatkan lagi dari segi kita punya R&D capability. Okey. Terutamanya dari segi advance dengan high technology, yang kita macam cakap tadi kan, yang kita perlu ada pada model-model proton yang akan datang ni, sesuai dengan kehendak market, bukan saja di Malaysia dan juga di dunia lah. Sebab proton pun kita pun nak ekspor kita kan. Jadi kita kena ada produk yang kompetitif. Jadi untuk tu kita tubuhkan PRDC dan sekarang ni bila kita mula-mula kita tubuhkan PRDC tu, kita menghantar selama 7 orang engineer kita yang berpengalaman. Ada yang lebih daripada 10 tahun. Ini pioneer. Dan bila mereka di sana tu, selain pada kita kata kita kena ada R&D strategic partnership untuk develop new model ni, kita juga untuk improve kita punya komunikasi di antara Proton di sini dan juga Jili. Macam cakap dia kan, working culture different, bahasa, walaupun sekarang ni kita tengok selama 7 tahun ni banyak improvement. Dan kemahiran kita untuk bukan bahasa Inggeris, dari segi bahasa Inggeris pun sana memang ramai orang bahasa Inggeris. Pada masa sama juga kita pun belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Untuk kita improvekan communication kita. Kita merapatkan jurang komunikasi yang kita ada ni. Di samping itu juga working culture, budaya kerja sana. Sebab suasana di China, melalui pengalaman saya lah, yang selama ni saya selalu pergi sana, saya percaya bila saya tengok di sana tu suasana dia kompetitif. Dan cara kerja mereka begitu cepat. Cepat dan di sini saya tengok satu aspek yang mana Proton kena berubah ke arah macam tu. Sebab apa? Kita kena lebih agresif, lebih cepat. Cepat untuk bertindak, kan? Cepat untuk respon dan sebagainya. So yang inilah satu aspek yang kita tengok. Selain pada itu juga kita melihat bahawa Proton R&D Center ni merupakan satu tingkap perhubungan Proton dan Jili, dan juga kita punya ekosistem. Contoh, kita ada local supplier sini yang mana kita boleh hubungkan mereka dengan supplier di China. Dan juga apa ni kita panggil teknologi provider di sana. So secara tak langsungnya ni, sejak setahun yang lalu, sekarang ni kita ada 15 orang. Kan baru-baru ni, ujung tahun ni ataupun awal tahun ni, kita menghantar lagi 8 orang. Kali ni kita hantar campur. Kalau sebelum ni saya kata, kita hantar orang yang 10 tahun. Yang otak-otak itulah. Kali ni yang baru masuk pun. Kan? Oh, yang PYT juga? PYT, fresh graduate, Proton yang tailor ni, yang baru sebulan masuk pun kita hantar. Sebab apa? Kita nak bagi pendedahan. Bagi pendedahan, especially orang-orang muda ni, dia orang kata adaptation lagi cepat. Kan? Dia adapt cepat. Dan dia pun hungry. Hungry tu maksud dia apa tau? Dia nak belajar lagi. Dia nak ni. Jadi kita hantar orang ni. Sama, tak salah ada 4 orang. 8 orang tu experience engineer, tapi kurang daripada 10 tahun. Yang itulah. Dan kita mengharapkan bila kita ada office kat sana, bukan setakat 15 orang. Dan kita akan hantar lagi orang. 2 sebab. Satu, untuk session di sana di bawah PRDC, Proton R&D Center. Satu lagi by project. Kan? Jadi selama ni kalau kita pergi di China tu, kita pergi pada Jili, duduk dengan mereka buat kerja. Sekarang kita ada office kat sana, yang kita pun ada bahagian yang mana kalau kita buat projek, kita boleh duduk sana, kita boleh sembang dengan kita punya team PRDC, dan kita boleh hubungkan dengan GD ataupun supplier kat sana yang tu. Jadi saya tengok dekat sini lah setelah setahun kan, perkembangan tu sana agak agresif. Sebab apa? Dia suasana sana dia cepat. Dia memang fast pace. Dari segi skop mereka, apa yang orang buat lah sekarang ni, dia membantu kita untuk develop model-model yang kita dah ada lah. Yang kita tengah plan ni, yang kita tengah kembangkan ni, dan insyaAllah di antara jurutera kita di Proton, engineer di Malaysia ni, dan juga sana, kita sentiasa berhubungan.
Lagi senang sikit lah kita tengok tu. Okey. Kan? Okey. Setakat ni saya boleh katakan hasilnya agak positif lah. Alright. Dari segi perkembangan projek. Okey. Lepas tu staff kita yang kita hantar ke sana kan, dari segi placement, berapa lamakah mereka akan bekerja di sana biasanya? Oh, kalau ikut tu macam saya cakap dia yang senior tu, betul? Mereka setahun hingga 2 tahun lah. Okey, setahun hingga 2 tahun. Kalau macam tadi yang PYT tu, sebab kita berada di negara China. Betul. Jadi kerajaan di sana telah set aturan kepada polisi. Okey. Mana-mana staff yang mana-mana orang kata yang nak bekerja sana, mereka kena ada pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum jadi dapat 2 tahun. Jadi itu kita tengok satu advantage. Okey. Kan? Sebab apa? Kalau macam saya cakap PYT kan, maksimum dia boleh pergi sana 6 bulan. Okey. Kan? Dan dia akan balik. Kan? Dia akan develop dia punya skill sini, okay? Dan kita boleh hantar orang lain pula. Okey. So kita boleh double kan. So untuk tu. Jadi saya tengok itu kalau kita rotate macam tu, insya-Allah, okey. Kita akan meramaikan lagi orang kita di sana. Okey. Okey. Jadi macam treadmill lah. Orang tu dah dapat experience, datang balik, kita hantar baru. Okey. Dan secara itu overall kita punya engineering capability pun meningkat lah kan. Hasil yang kita boleh tengok macam tahun sudah kita hantar seramai 12 orang. Okey. Untuk OJT di Smart. Okey, OJT, kan? On-job training. On-job training untuk EV. Kan? Untuk Smart EV car tu. Okey. Jadi mereka ada di sana selama 6 bulan. Jadi bila mereka balik sini, kita dapat tengok hasil sekarang. Bukan saja mereka ni dapat bagi technical support dan sebagainya untuk smart car, tapi kita pun dah launch kita punya emas 7 kan. Betul. Emas 7 tu. Okey, Proton emas 7. Dan kita nampak hasil daripada mereka training kat sana tu, on JT tu, kita nampak. Bukan saja technical aspect of the car, termasuk juga sales and after sales. Okey, support yang kita tengok sekarang ni pada emas 7. Dan saya percaya mereka ni akan terus develop, okey. Bukan saja walaupun mereka pioneer, kan? Pioneer, mereka akan develop, mereka akan train mana-mana engineer yang tak berpeluang pergi sana buat masa ni, kan? Knowledge sharing lah. Knowledge sharing, okay? Untuk memajukan lagi lah proses perjalanan syarikat ni. Okey. Saya nak sentuh sedikit tentang EV sebab Encik Aizam dah mention EV tadi, dan Encik Aizam pun tahu Proton sekarang kita dah menceburi bukan bidang ICE sahaja, tapi kita pun dah ada EV model. Iaitu Proton E-Mass 7, ada model lain lah yang akan datang tak lama lagi. Jadi mungkin soalan ni bukan banyak sangat tentang R&D, tetapi more about the type or the differences or similarities between the cars tau. Jadi soalannya begini, kita pun telah bermula untuk membina kilang assembly untuk EV kita di Tanjung Malim, dan insyaAllah akhir tahun ni dia akan siap. Tapi dari segi teknologi, kita semua tahu, orang telah diberitahu EV tu komponen dia jauh lebih kurang daripada ICE, sebab you don't have engine, you don't have gearbox, banyak komponen tu mungkin steer by wire, drive by wire, jadi dia lebih simplified. Tapi dari segi engineering kan, dari segi kejuruteraan, adakah dia lebih mudah untuk develop EV daripada kenderaan ICE? Kalau kita tengok ICE kan, berbanding dengan EV, ICE ni dah lama. Yalah. Kan? ICE ni dah lama. Okay. Puluh tahun, beratus tahun. Betul kan. Dan komponen-komponen satu kenderaan tu saya cakap lebih pada 20,000 komponen. Okay. Daripada komponen yang besar sampailah sekecil-kecil yang loose part kita panggil kan. Yalah. So 20,000. Jadi bila kita tengok dari segi development of EV ni, satu teknologi yang baru. Memang bila satu-satu benda tu baru agak susah. Tapi saya percaya bila kita dah mula banyak exposure dari segi development of EV kan tu ni, dan kita tengok mungkin makin mudah lah lagi lah. Cuma EV di Malaysia ni masih baru lagi. Ya. Kan? Melalui pengalaman saya, observation saya masa di China,
apa yang berlaku di sana, di China akan berlaku di Malaysia. Okey. Jadi saya percaya macam komponen-komponen, okey. Memang buat masa ni EV komponen tumpangnya bateri. Ini adalah persoalan. Okay, persoalan umpamanya Malaysia yang kita tahu ada dua kan. Satu persoalan dia adalah kalau saya beli EV, berapa range yang saya boleh pergi? Sebab saya nak balik kampung ni. Kan? Kalau utara sampai ke Perlis. Kalau selatan sampai Johor, nak tajak ke Singapura dan sebagainya lah. Ataupun yang nak balik pantai timur, macam mana saya nak lalui jam selama 9 jam kalau hari raya dan sebagainya. So ini persoalan dia. Keduanya adalah lagi soalan charging dia. Berapa lama saya nak charge? Kan? So inilah dua persoalan yang mana saya rasa pihak Proton pun masih lagi study. Okay? Macam mana kita nak cuba menambahkan lagi range dan juga mengurangkan masa di charge. Okay? Yang ni memang kita bekerjasama dengan Geely untuk cuba kita memenuhi kehendak dua benda ni. Dari segi development macam Cik Faizal cakap itu, sebab dia satu teknologi yang baru, memang banyak benda yang kita belajar, yang kena belajar. Okay? Cuma buat masa ni dari segi program yang kita collaborate dengan Geely, untuk permulaan ni macam Emas Seven kita masuk CBU dulu. Dan memang kita ada plan untuk buat local assembly. Yang seperti mana kita akan buat kilang. Dan insyaAllah hujung tahun ni kita akan membuat pemasangan lokal. Dan kita juga tengah mempertimbangkan, kita tengah study sekarang ni macam mana kita nak melokaliskan. Kita nak lokaliskan komponen-komponen yang kritikal ni. Umpama macam e-motor. Kan? Contoh macam bateri. Ini persoalan dia. Kan? Sebab investment dia terlampau tinggi. Betul. Kan? Investment tinggi. Jadi dalam suasana Malaysia yang baru memperkenalkan EV cars kat sini, so volume dia tak banyak. Kan? Volume tak banyak. Jadi benda ni masih lagi under study what not. Tak ramai di kalangan ekosistem ni yang betul-betul nak terus invest. Kan? Tapi saya percaya semuanya nak pergi ke arah EV. Kan? Semua nak pergi ke arah EV. Jadi kita tengok proses ni takkan berlaku dalam 1 atau 2 hari ataupun 2 tahun ni. Dia akan ambil paling tidak pun 5 tahun hingga 10 tahun akan datang. Barulah kita kata mungkin Malaysia akan dari segi pasaran EV akan matang. Betul. Okey. Jadi dari segi R&D pula kan, engineer kita yang dihantar untuk diberi latihan, untuk memupuk ilmu semua, bagaimanakah kita nak allocate manpower tu? Sebab Proton ada dua, kita ada ICE, kita ada EV. ICE tu masih penting sebab pada pasaran Malaysia pun 95% atas jualan di Malaysia adalah kenderaan ICE. Jadi memang ICE tu penting untuk masa depan Proton dan juga sekarang. Mungkin macam Encik Haizam tadi kata, mungkin untuk the next 10 years, 10 tahun lagi. Tetapi kita pun tahu yang EV adoption tu akan bertambah. Jadi dari segi R&D, kita punya engineers ni untuk memberi diorang experience, untuk memberi diorang fokus, bagaimanakah kita nak membahagikan masa tu? Adakah kita kata, okay, 50% EV, 50% ICE? Ataupun I nak you concentrate lebih on EV, ICE tu kita stop. Sebab knowledge dah dibawa ke sini dah. Tapi daripada tu kita just carry on with what we have. Tak payah R&D baru untuk ICE. Apa yang R&D di Proton buat, sebab kita ada satu, di bawah R&D tu, kita ada beberapa division. Dan salah satu division tu kita panggil vehicle program. Macam saya cakap tadi kan, pada awal pengenalan tu, saya sendiri vehicle program X50. Memang setakat ni contoh X50, dia ICE. Jadi bila tahun sudah, bila kita menceburi dalam bidang EV ni, kita ada satu lagi platform. Platform yang mana team ni dia memang fokus pada EV. Electrification lah. Electrification. So the apa yang kita panggil next generation vehicle. Anyway. So mereka ni yang saya cakap ni pioneer. Dan mereka ni akan kembangkan. Jadi kita akan ada set of engineers
yang akan membangunkan EV dan juga mereka ni akan jadi specialist lah. Kan? Mereka ni ada engineer yang mereka akan acquire knowledge, dia akan develop their skills untuk EV. Pada masa sama, dalam suasana keperluan bisnes yang ada sekarang ni di Proton, ICE punya engineer pun ada. Mereka masih lagi support. Kan? Mereka masih support. Yang ICE car, kita masih ada lagi model-model ICE dan kita pun ada model EV dan kena besar pun kita ada model yang hybrid. Betul. Kan? Memang dari segi R&D kita dah allocate. Grup ni buat apa? Grup ni buat apa? Grup buat apa? Kan? Dan kalau perlukan manpower nanti kita akan kembangkan. Dan sekiranya pun kita taklah kata kalau you jaga platform ni, I jaga platform ni. Jaga platform ni lah. Sebab pada saya sebagai R&D, saya akan tengok on the overall. Sekiranya dari segi workload, katakan bahagian IT kurang, saya akan boleh tak? You begini. Kan? Sebab apa? Salah satu aspek yang saya tengok, saya tekan ni adalah macam mana kita nak expand kita punya knowledge dengan skill. Kalau you jaga ICE saja, setakat tu. Jadi spesialis setakat tu je. Tapi kalau you boleh kembangkan lagi, because you orang yang ada experience, what not, you just kembangkan. So saya kata ini satu perkara yang bagus lah. Kita kalau boleh kita tengok macam tu. Maknanya kita akan buat job expansion, career expansion, skill, knowledge, what not, sampai kita buat rotation lah. Kan? Faham. Terima kasih Cik Aizam untuk memberi jawapan yang agak menarik dan sangat jujur ya, from the heart. Kita boleh rasa ya dari Cik Aizam cakap tu. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya rasa itu sajalah masa kita untuk hari ini, untuk episod Proton Talks Podcast. Tapi Encik Aizam dah beritahu dah, dia pun Vehicle Program Engineer untuk Proton X50. Vehicle Program Executive. Macam CEO lah, CEO. Macam CEO produk kan? Tapi CEO produk. Itulah, jadi Encik Aizam ni, dia CEO untuk Proton X50 dan dulu X70 juga. Sekejap ya. Kan? Jadi saya rasa nanti bila kita ada future model launches, kita boleh jemput balik ya Encik Aizam tentang berbincang tentang model-model baru. Anak-anak baru Encik Aizam lah kan? Ya, insyaAllah. Boleh ya? Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun, jikalau ada komen, kalau ada soalan, letaklah kat dalam comment section dekat dalam tu dan kita akan berusaha untuk menjawab soalan-soalan serta komen anda. Jadi setakat ini sahaja untuk kali ini. Nama saya Faisal dan anda sedang menonton Proton Talks Podcast. Kita jumpa lagi di episod akan datang.